Biarlah tuan-puan, kekayaan ni jangan fikir apa orang kata tuan-puan. Last kali anything happen kepada kita, bukan orang hantar beras pun kat rumah kita. Encik Hadi, pergi YouTube G100 ada. G100 ada YouTube. TikTok pun kita ada. Kita akaun TikTok pun ada. Tuan Azizi Ali tu pakar kewangan pun ada tuan-puan. Dia ada dia punya TikTok tu. Follow tuan-puan. Sambil driving tu dengar. Waktu tu tak dapat ilmu tuan-puan. Banyak ilmu tuan-puan akan dapat. Macam-macam ilmu ada tu tuan-puan. Zaman sekarang nak dapat ilmu sangat mudah. Rajin dengan malas je. Zaman dulu tak mudah tuan-puan. Okey. Okey, lepas tu daripada gaji. Ejaz apa lagi tuan-puan? Restructure balik hutang. Restructure balik. Sekarang ni ada 3 kereta. 1 kereta untuk balik kampung. Balik kampung setahun 2 kali. Buat apa beli kereta tu? Jual lah kereta tu. Balik setahun 2 kali sewa je lah. Kalau boleh naik public transport setahun 2 kali naik public transport je lah tuan-puan. Kalau boleh kan. Saya dah tak ni lah. Saya dah tak drive balik kampung tuan-puan. Especially musim raya. Sebab balik kampung pun bukan boleh bergerak pun. Jalan sana sini jam. Balik kampung memang nak duduk rumah mak je. Lepas tu dah balik KL, balik Cyberjaya. Saya dulu saya naik bas. Lepas tu saya pun naik bas pun sampai malas. Saya naik flight. Saya ada duit. Flight pergi balik. Anak saya pun dah besar. Dulu anak kecil, saya tahu anak kecil nak naik public transport susah. Kalau yang boleh naik public transport, lagi jimat masa tuan-puan. Lagi tak habis masa dalam jam. Tak apa spend lebih sikit. Tak payah beli kereta. Tak payah beli kereta yang khas untuk balik kampung. Sewa kalau nak, ni pun sewa. Naik public transport. Tak apa lah tuan-puan. Jangan fikir apa orang kata. Ni Tuan Aziz Ali. Tuan Aziz Ali ni adalah guru saya tuan-puan. Sekarang dia dah jadi kawan baik saya. Saya hari tu buat haji tu sekali dengan dia lah. Kita nyembang dekat Mekah lah. Tuan Aziz dia heran. You Zul, you naik public transport eh? Saya naik public transport. You naik MRT. Naik Grab, saya naik Grab. Apa masalah? Saya naik Grab, saya rasa macam saya hire driver tau. Saya boleh pilih saya nak naik kereta apa ni. Nak kereta Camry ke apa ke, saya ambil yang premium. Nak naik Honda ke, nak ambil premium. Ambil premium, saya boleh naik Alphard. Driver ambil kat rumah saya. Kalau saya nak kereta biasa-biasa, ambil lah Grab yang biasa-biasa. Saya tak bayar driver. Saya tak habis masa untuk driving. Biarlah tuan-puan, kekayaan ni jangan fikir apa orang kata tuan-puan. Last kali anything happen kepada kita, bukan orang hantar beras pun kat rumah kita. Benda ni terjadi dalam hidup saya tuan-puan. Saya terpenjara, saya tahu tuan-puan. Ketika musibah tu terjadi dalam hidup saya boleh katakan orang boleh simpati je pada kita. Membantu tu taklah sangat tuan-puan. Kalau dibantu pun tak membantu sangat lah. Kalau orang bantu pun tak membantu sangat. Akhir sekali yang kena survive ialah kita dan ahli keluarga kita juga. Jadi dalam bab kewangan, jangan fikir apa orang kata tuan-puan. Jadi antaranya restructure kewangan ialah tutup hutang yang tak perlu tu. Tutup hutang yang tak perlu. Beli rumah yang kononnya untuk pelaburan. Beli rumah kat kampung untuk pelaburan masa depan. Lepas tu rumah tu tak ada orang duduk. Tak apa kita buat homestay. Homestay, kalau tak ada orang duduk, homestay lagi tak boleh nak buat. Siapa nak jaga rumah tu? Homestay lagi renyah. Boleh jual-jual lah rumah tu. Beli emas lagi baik. At least beli emas tak sakit kepala. Setiap tahun 10% harga emas secara average naik. Tak sakit kepala.